Kalau kita menggunakan peguam yang jarang berurusan di Johor Bahru ni macam mana pula? Nombor satu, kalau property tu ada consent, lagi-lagi SUK. Dia SUK ni apa-apa semua kena buat dekat SUK lah, dekat Kota Iskandar tu. Tapi sekarang ada online. Tapi kalau peguam luar Johor nak buat benda tu, dia kena ambil masa lah, sebab nak kena register, lepas tu nak kena daftar pemilikan. Sebab daftar pemilikan baru submit consent. So benda tu step by step tu dia tak tahu. So macam kita dah pernah buat, so kita tahulah. And then nombor dua, dia punya cost tu tinggi sikit. Sebab apa? Sebab kalau peguam tu dekat KL, untuk dia pergi pejabat tanah untuk buat tukar nama ke, masukkan caveat ke apa ke, dia akan upah rana kat sini. So bila upah rana kat sini, kos ni akan bertambah lah. Rana kat sini pun biasa, kalau satu transaksi tu biasa 100. So kalau start masuk caveat, lepas tu pindah milik, lepas tu daftar gadaian apa semua, dah berapa ratus lah situ. So dekat dia punya bill tu akan bertambah lah, kosnya dekat situ. Macam dekat travelling, dekat miscellaneous tu apa semua akan bertambah. So kalau pakai peguam Johor, semua tu dah di cover lah. Sebab dekat je. Lagi murah sikit lah. Office saya dengan pejabat tanah dekat office saya dengan pejabat tanah dekat. Boleh. Lepas ni pergi ke lawyer. Awak punya kamera situ ke sini? Saya punya kes situ. ni.